Barakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita dalam bab yang berikutnya, babun nadbi ila ityanis salati wal ilmi wa nahwihima minal ibadati bis sakinati wal wiqar. Bab digalakkan ataupun diberi pahala menjadi sunnah untuk mendatangi salat wal ilm dan ilmu, dan yang seumpama dengan yang dua itu, iaitu salat dan ilmu, minal ibadat, yang terdiri daripada ibadat-ibadat yang lain, bis sakinati wal wiqar, dengan cara sakinah, dalam keadaan sakinah dan wiqar. Dia terjemah apa Indonesia sakinah dengan wiqar? Dia terjemah apa? Landan. Asal sakinah merujuk kepada, dalam konteks ini, ia merujuk kepada ia merujuk kepada keadaan yang tenang di sudut pergerakan. Yakni kita bergerak dengan cara yang tenang, sakinah. Pasal dia nak rujuk hadis nanti, wa alaikum bis sakinah, maka kamu hendaklah sakinah. Wiqar, ahli bahasa membezakan ia dengan sakinah. Wiqar bermaksud hay'ah ataupun keadaan diri itu, bukan pergerakan, keadaan diri itu tenang. Macam mana keadaan diri itu tenang? Maksudnya bahasanya tidak kelang kabut, cakapnya tidak tergopoh-gapah, matanya tidak orang kita tak melilau mata, kan? Itu termasuk dalam masalah wiqar. Dan sebahagian orang kita tahu dia wiqar, walaupun dia tak bergerak, dia duduk, kita lihat pada wajahnya ada wiqar, ada haibah, ketenangan pada diri itu sendiri. Jadi ada dua perkara yang manusia diminta supaya ada ciri itu di dalam beribadah, iaitu pada pergerakannya dan pada keadaan dirinya. Pada pergerakannya bermaksud cara dia berjalan, dia tak tergopoh-gapah. Pada dirinya bermaksud bahawasanya dari segi suaranya, segi cara mata dia tengok, tidak ni, dari segi dia pusing pandangan dia, kita tahu orang kalut. Walaupun dia duduk atas pentas, dia tak kaki, badan tak bergerak, kita tahu dia kalut dah, kita kata, kan. Artinya kita tengok dia tak selesa. Sunnah, bila kita pergi salat dan kita pergi ke majlis ilmu, kita hendaklah bergerak di atas sakinah dan wiqar. Ini yang nak dimasukkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Yakni Imam Nawawi letak tajuk ini terjemah kepada maksud hadis. Yang saya telah sebut beberapa kali. Melalui tajuk kita tahu apa yang penulis faham daripada hadis. Pasal di dalam Riyadhus Salihin, dia sama lebih kurang jalan yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari.
Dia tak ulas hadis, tapi dia beri tajuk. Melalui tajuk dia, kita tahu apa yang dia faham. Maka kita mendapat apa yang dipanggil fiqhul Bukhari, fiqh al-Imamul Bukhari, melalui tarajimul Bukhari, ataupun melalui tajuk-tajuk yang diletakkan oleh al-Imam al-Bukhari. Dan kita mengetahui fiqh An-Nawawi dalam Riyadhus Salihin melalui tajuk-tajuk yang diletakkan oleh al-Imam An-Nawawi. Walaupun kadang-kadang dia ada ulas juga di sana sini sikit, tapi melalui tajuk dia follow dengan the same method yang dibuat oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Dan juga imam-imam ashabus sunan yang lain, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan seumpamanya mengikuti jalan yang sama. Qala Allah Ta'ala, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Al-Hajj, surah Al-Hajj ayat 32. Wa man yu'azzim, sesiapa yang menta'zimkan, yakni membesarkan sya'airallah, syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya ia daripada taqwal qulub, daripada jantung yang bertakwa. Dia terjemah hatilah. Tak apa, saya je terjemah jantung. Pasal saya ada daripada qalb tu maksud heart, bukan maksud liver. Saya tidak membantah bahasa Melayu lama, tapi saya kalbu lah asal kan, jantung hati. Saya tak bergaduh dengan perkasa ataupun isma, tapi saya okey. Wa man yu'azzim, sesiapa yang menta'zimkan, yakni membesarkan syiar Allah, syiar Allah. Apa syiar Allah? Ayat-ayat ini bercakap tentang haji. Ayat ini bercakap tentang haji, tetapi dia sebut umum syiar Allah. Walaupun dia asalnya merujuk kepada haji semua. So, semasa di Arafah, apa lagi? Kaabah, musim-musim haji semasa di Mina, syiar Allah. Salat juga syiar. Ramadan syiar Allah. Bila orang membesarkan syiar ini, Allah kata itu tanda jantung hati yang bertakwa. Dia rasa besar. Kita tahu insan, siapa yang pergi Mekah dia tahu macam mana perasaan kita bila tengok Kaabah. Kita rasa azamatillah, kita rasa kebesaran Allah. Ia tidak dapat digambarkan oleh perkataan insan, tak dapat gambarkannya, tapi kita tahu besar Allah Azza wa Jalla. Perasaan kita rasa dia. Bila datang Ramadan, kalau perkara itu ada dan kemudian kita membesarkannya dalam kehidupan. Bila datang Ramadan umpamanya, kita rasa kata family kita, tak salah yang kacau-kacau ni jangan buatlah. Yang tak elok ni stop. Kita membesarkan syiar Allah. Orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tutup TV. Mungkin kita jamak je, tapi azan kita, itu syiar Allah. Tapi dengan sama kuat, dengan azan sama kuat TV kat rumah dia, tidak membesarkan syiar Allah. Tidak membesarkan syiar Allah. Datangnya Ramadan, buat endah tak endah, tidak membesarkan syiar Allah. Termasuk orang yang berniaga dan seumpamanya, dia tidak membesarkan syiar Allah. Tidak ada taqwal qulub. Insan lemah, hatinya berbolak-balik. Tapi apabila dia membesarkan syiar Allah, Allah memberikan taqwa kepadanya. Dia rasa gerun dengan syiar itu.
Syiar Allah maksud perkara yang Allah syariatkan, yang menjadi amalan untuk manusia. Azan termasuk di kalangan. Masjid syiar Allah. Macam orang masuk masjid kan, salat ada syiar Allah. Boleh dengan orang duk sembahyang, dia keluar dengan lagu apa, Siti Nurhaliza lah apa, habis dengan Tok Imam bergerak. Kemudian tak tahu fiqh pula tu, dia biar je kawan dia yang telefon tu sampai habis 4 rakaat, kerana dia kalau bergerak sikit batal. Itu fiqh Robocop dia batal. Dia punya begitu. 1, 2, 3 batal. Yang dia tak tahu satu staff ada orang batal, kacau habis dengan handphone dia. Ambil saja, tutup handphone tu. Kan? Janganlah macam Tok Arab tak jahil pula. Orang telefon dia angkat, solat. Ya Allah. Tak boleh lah macam tu. Tutup telefon tu. Kita kadang-kadang tak tahu fiqh, kita susahkan orang. Seluk poket kita, ambil telefon, tutup. Jangan kata Allah batal. Lambat nak seluk. Allah bunyi telefon dia. Gaya nak ni tu imam rokok tak jadi. Rokok pula. Allah, susah benar. Nabi solat dukung Umamah binti Abi As, dukung cucu dia. Bila ada keperluan, manusia boleh bergerak dalam solat. Saya bukan nak pelekehkan pandangan sebahagian pandangan fiqh, saya maksudkan ambil pandangan fiqh yang lebih luas. Itu utama dalam keadaan yang seperti itu, yang menyusahkan orang lain yang duduk dalam masjid. Dan kadang-kala masjid ni, satu lagi, masjid ni tak boleh, sebenarnya masjid ni tak boleh ada iklan barang. Kadang-kadang saya setengah syarikat telefon tu dia pandai kan, apa hanya panggilan ilahi, tapi dia iklan bawah tu disebut nama syarikat dia. Benda seperti itu kalau masjid buat pun RM5 je, tapi bila dia masuk dalam masjid ada iklan. Indirectly, sebenarnya directly pun ada pun nama, maksudnya dia kempen supaya pakai line dia. Pasal so dia masukkan, dia tahu mesej itu ada mesej agama, dia orang masukkan. Kalau benda tu paksa sampai puluh-puluh ribu masjid tak boleh buat, tak tahulah kan. Tapi benda sekeping itu pun kita terpaksa bergantung pada orang. Masjid bersih kan, siapa masuk masjid, masjid tak jadi hak siapa. Musyrikin Mekah masuk masjid pun selamat masa Nabi, masa peperangan, masa pembukaan kota Mekah. Wa man dakhala al-masjidil harama wa man dakhala al-masjidal harama fahuwa amin. Man dakhala al-masjidal harama fahuwa amin. Sesiapa yang masuk Masjidil Haram fahuwa amin, maka dia selamat. Taqwal qulub kata. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza uqimatus salah fala ta'tuha tas'aun wa'tuha tamshun wa 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu, muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dan kita telah hurai siapa Abu Hurairah. Katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sikit perbezaan dalam hadis-hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah banyak hadis-hadis dia juga dia tak dengar daripada Nabi. Sebab dia masuk Islam lewat. Dia masuk Islam lewat. Maka dia tak dengar sendiri hadis daripada Nabi. Walaupun dia sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ambil daripada sahabat yang lain. Cuma dia tak mention nama sahabat tu. Kalau selain daripada sahabat, tabi'in, dia buat benda macam tu,
salah. Tak boleh. Dia panggil mursal. Kalau orang lain pada tu yang buat dia skip satu zaman rawi, kita panggil inqita', terputus. Banyak ni dalam disiplin ilmu hadis. Kalau ada juga sebahagian muhaddis, tok guru dia tak apa kuat sangat, dia skip. Dia ambil nama seorang lagi. Misalnya dia ambil A, dia ambil daripada A ambil daripada B. Dia tahu kalau dia mention nama A, orang kata A ni tak apa kuat ni, ingat ni. Dia terus mention B. Padahal dia tak dengar sendiri daripada B. B hidup sezaman dengannya. Kita panggil yang tu tadlis. Tadlis tak boleh. Dan ada ramai orang terlibat dengan tadlis. Tapi kalau dia tadlis, dia kata haddatsani, menceritakan kepada aku, padahal tak cerita pada dia, dia pendusta. Tapi biasanya orang tadlis dia tak kata haddatsani ataupun haddatsana atau akhbarani atau akhbarana, mencerita pada aku, memberitahu pada aku. Biasanya dia akan bagi tahu an, daripada, dia kata. Sebab itu ada satu ilmu dalam hadis dia panggil an-anah. Siapa mengaji hadis? Mu'an-anah, yakni beran-an. Jadi bila an ni jadi satu masalah. Melainkan orang yang bukan rekod tadlis. Ada orang siqah ataupun orang saduq, tapi ada rekod tadlis. Seperti Muhammad ibn Ishaq, seperti Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu bagus, tapi dia rekod tadlis. Dia tak ambil sendiri, dia ambil pada orang lain. Dia skip guru. Dia skip ni kadang-kadang dia nak ringkaskan, kadang-kala kerana dia tak mau orang syok tentang guru tu. Itu tak bagus. Kerana guru yang lemah akan memberikan kesan pada hadis. Kalau tabi'in, dia terus sebut sahabat, ataupun orang atba', dia tak dengar sendiri daripada tabi'in, dia skip pun tak boleh. Tabi'in, dia tak dengar sendiri daripada sahabat Nabi, dia skip pun tak boleh. Tapi yang boleh, dia tak dengar tapi dia tak dengar daripada Nabi sendiri, tapi dia sebut daripada Nabi. Yang boleh ialah sahabat. Seperti Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Ni antara dua nama yang popular. Kita sebut dalam bab ni dipanggil marasilus sahabah. Marasilus sahabah. Marasil sahabat. Ni satu bidang ilmu. Maksud rawi sepatut bagi tahu siapa yang dia dengar. Tapi Abu Hurairah dia tak bagi tahu. Dia mungkin dengar daripada Umar bin Khattab, tapi dia tak sebut Umar, terus dia sebut Nabi. Dia mungkin dengar daripada Abdullah bin Mas'ud, dia tak sebut Abdullah bin Mas'ud, dia terus sebut Nabi. Dia mungkin dengar daripada Abdullah bin Umar, dia tak sebut Abdullah bin Umar, dia sebut qala Rasulullah terus. Orang lain kalau buat ni salah. Kalau tabi'in dia buat, dia tak sebut nama sahabat, dia terus sebut qala Rasulullah, tak boleh. Dia kena sebut sahabat mana, sebab dia tak jumpa Nabi, dia sebut sahabat. Melainkan tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib, kerana dia menantu Abu Hurairah, ada beberapa pengecualian di kalangan ulama hadis. Ini saya sebut sikit tentang ilmu hadis. Abu Hurairah dia tak dengar, tapi dia, sebab apa kita terima sahabat, kita tak terima pada orang lain? Sebab sahabat biasanya sahabat tentu dah akan ambil dari kalangan daripada sahabat juga. Dan sahabat di sisi ahli sunnah semuanya adil, tak jadi masalah. Tetapi kalau tabi'in, dia ambil daripada tabi'in lain, bukan semua tabi'in adil. Jadi bila dia buat benda macam tu, dia mungkin menyembunyikan nama yang jika dimasuk di bawah pemeriksaan hadis, hadis tu lemah. So perbuatan itu tak dapat diterima. Kerana dia menyembunyikan. Kalau mungkin bila kita cek siapa yang sebenar yang dia ambil, rupanya orang rawi ni lemah. Tapi sahabat tidak ada yang lemah. Riwayat mereka semuanya diterima. Apabila Abu Hurairah sebut sami'tu, aku mendengar, artinya yang ni memang dia dengar sendiri. Dia tidak an, ataupun dia tidak qala saja. Dia mendengar sendiri. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis salah, apabila didirikan salat, fala ta'tuha
tas'aun, jangan kamu datangi solat. Itu tas'aun. Tas'aun apa? Berlari. Kita duduk ni, kita mai kat tempat parking kereta, Allah Akbar, tutup kereta, lari cepat-cepat. Habis dah aku ni hari ni nak rakaat pertama. Tas'aun. Jangan, Nabi kata. Waktuha tamshun, datangilah ia dengan cara berjalan. Wa alaikumus sakinah, hendaklah kamu sakinah. Ke atas kamu sakinah, kamu wajib sakinah. Maksud kamu kena tenang. Jalan pun jangan jalan sampai-sampai kelang kabut. Jalan yang tenang, bukan jalan laju tu. Lepas tu kita pun Allahu Akbar. Tak boleh. Nabi tak benar kan? Mai pula yang berpenyakit, jenis takbir tak masuk. Allah, tak masuk. Ya Allah, itu lagi rosak. Nabi suruh tenang. Okey. Sekarang kita akan jumpa lagi hadis yang berikutnya. Fama adraktum fasallu. Apa yang kamu dapat, kamu solat. Yang ni kalau kamu dapat 2 rakaat, kamu solat 2 rakaat. Wa ma fatakum, apa yang kamu terlepas, fa'atimmu, kamu sempurnakan. Yang ni sempurnakan selepas itu. Jangan sebahagian orang tak tahu kan, ini benda yang basic. Alhamdulillah kita semua tahu. Jangan dia pergi sampai awal-awal, dah dia tengok Tok Imam ni, dia nak bagi dia sama sudah dengan Tok Imam. Kan? Dia pun buat lagi 2 rakaat, bagi cepat-cepat, join Tok Imam. Dia tak boleh. Apa yang dapat, dia buat bersama dengan imam. Kan? Kalau 1 rakaat, 1 rakaat lah. Kalau sempat tahiyah, pun tahiyah lah dengan imam. Nabi tak bagi laju. Saya nak baca dulu hadis-hadis ni, dan kemudian kita akan hurai secara keseluruhan. Tengok hadis berikutnya. Zada Muslim fi riwayatin lahu, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fahuwa salah. Fahuwa fi salah. Dalam riwayat Muslim dia tambah, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah, sesungguhnya seseorang kamu apabila dia pergi nak salat, ya'midu ila salah, berjalan, bertujuan, berniat menuju kepada salat, fahuwa fi salah, dia hakikatnya dalam salat. Ini ada beberapa makna bagi hadis ni. Pertama, oleh kerana kita dalam salat, kita nak pergi masjid, so kita jangan buat benda yang tak sesuai dengan orang dalam salat. So pergi masjid, berbual lagu rock di telinga, jambil, tak padan lah. Kerana kita Allah sudah mula mengira pahala kita. Kita keluar daripada rumah, berjalan ke masjid, pahala. Oh, ni orang lelaki, at least subuh pergi masjid lah. Dan isteri pun ketang subuh suruh suami pergi masjid. Pasal itu kekuatan. Kok mana pun mesti boleh bangun subuh pergi masjid. Subuh di masjid. Jadi daripada kita mula niat nak pergi masjid, ambil wudu, pakai slipper, bergerak, kita dikira di dalam solat. Bukan kita mula, pahala kita bermula apabila kita takbiratul ihram. Pahala kita bermula daripada apabila kita berniat menuju kepada salat. Jadi Nabi kata kamu jangan kalut. Pahala ada dah. Jadi oleh kerana kamu di dalam keadaan menuju salat, kamu kena bersikap tenang. Ini maksud hadis. Ini maksud hadis. Kita lihat lagi bagaimana hadis ni, dan kemudian kita akan hurai keseluruhan hadis. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu dafa'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Arafah. Fasami'a an-Nabiy wara'ahu zajran shadidan wa darban wa sawta lil ibil. Fa asyara bi sawtihi ilayhi wa qala ayyuhan nas 'alaikum bis sakinah fa innal birra laysa bil idha'. Rawahul Bukhari.
Ini satu hadis yang sangat menarik untuk kita himpunkan keseluruhan maksud ibadah dalam agama. Saya nak baca hadis ni dan kita nak hurai keseluruhan maksud hadis. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pasal apa kita sebut Umar? Pasal apa kita sebut Umar? Pasal dia Ibnu anak Abbas. Dia nama dia Abdullah. Jadi Allah redha kepada kedua mereka. Kedua mereka siapa dia? Abdullah dan Al-Abbas. Sagi orang tanya pula, pasal apa kadang-kadang hu, kadang-kadang huma, kadang-kadang ha. Ini grammar lah. Okey. Annahu dafa'a ma'an Nabi yaumal Arafah. Ibnu Abbas dia bersama dengan Nabi, dia bergerak bersama dengan Nabi ke Arafah. Fasami'an Nabi wara'ahu zajran syadidan wa darban wa sautul lil ibil. Nabi dengar di belakangnya bunyi suara dengusan unta. Orang sesak ni. Orang apa? Ramai jadi orang bersesak-sesak. Fa asyara bi sautihi ilaihim. Nabi bagi syarat dengan cemeti Nabi pada mereka. Cemeti Nabi itu bukan Nabi pukul orang. Nabi kena Nabi naik unta. Wa qala ayyuhan nas alaikum bisyakinah. Nabi kata, wahai manusia, kamu semua kena sakinah. Kenapa? Kena tenang. Fa innal bir laisal bi idha. Sesungguhnya kebaikan itu bukanlah dengan tergopoh-gapah, bukanlah dengan kelam-kelabut. Dia terjemah apa situ? Dengan cepat-cepat. Bi isra. Okey, saya nak urai ke semua. Pertama kita lihat hadis ni yang Ibnu Abbas, hadis ni Nabi bercakap tentang apa? Haji. Hadis yang tadi Nabi bercakap tentang salat. Tentang salat. Kesimpulan kita yang pertama ialah dalam semua ibadat Islam ajar tenang menuju ibadat. Sakinah, wiqar. Tak ada ibadat dalam Islam. Haji ni pergerakan ni, tapi tenang. So kita boleh ambil banyak benda dalam hayat kita. Kita pergi sembahyang Jumaat, kita tenang. Bila kita tak tenang, Nabi tak bagi asak orang. Dalam hadis, fa innal bir laisa bi idah. Bukan dengan tergopoh-gapah, kalut-kalut. Itu kadang-kadang orang komplain sembahyang Jumaat kereta parking sampai orang kata sampai habis sesak. Dia duk kira dia je, orang lain tak boleh nak sembahyang. Dia kira aku nak pergi dapat sah yang pertama. Sebab apa? Sama juga orang yang kadang-kala bila nak solat parking motor ikut dan masuk ke masjid. Orang lain motor lain tak boleh masuk. Dia rasa macam Tuhan yang duduk di luar tu dengan Tuhan dalam masjid tu lain-lain. Ya. Sebab itu kita kena faham apa yang disebut sebagai maqasidus syariah. Tujuan syariat. Tuhan yang dalam masjid itu dengan Tuhan yang luar masjid, Tuhan yang sama. Tuhan yang suruh menjaga hak manusia lain dengan Tuhan yang suruh salat, Tuhan yang sama. Sebab itu Umar bin Abdul Aziz dia sebut laisa sabiq man sabaqa ba'iruhu walakin sabiq man ghufira lah. Kata Umar bin Abdul Aziz, bukanlah orang yang cepat itu yang as-sabiqun kan, al-awwalun Quran kata. Yang kehadapan itu bukan yang kehadapan itu orang yang kenderaannya kehadapan, ba'irnya kehadapan. Tapi orang yang kehadapan yang menang itu orang yang diampunkan Tuhan. Mungkin manusia dia pergi sah yang pertama, tapi dia tak ampun Tuhan. Dia mari sembahyang Jumaat lewat atau sembahyang lewat, dia langkah orang. Sebab tu dia langkah orang tu, langkah kaki kita. Sah saya yang pertama. Kau lewat, kau belakang lah. Sama juga ibadat yang lain. Orang yang tawaf, yang tolak orang, orang yang nak cium Hajarul Aswad, sunatnya yang tampar kepala orang.
Sama juga orang yang melontar. Ni, Nabi suruh hasayat, batu kecil-kecil ya. Dia kata, dia habaq kata, setan duduk dah situ. Itu dia besar ni dia bagi. Bukan kena kepala setan, kena kepala Pakistan. Setan pun tak ada bodoh duk tunggu tentu hari yang nak lontak dia. Memanglah dari segi sejarahnya ada Ibn Abbas sebut Nabi Ibrahim melontar syaitan. Tapi takkan hari syaitan, hari kita nak lontar syaitan duk pergi tunggu situ. Wah, lontar. Dia pun general juga bak tipu helah ni. Jadi kita tak faham maksud ibadah. Kita ibadah pada Allah Azza wa Jal. Dia yang nak bagi pahala. So dia tengok semua benda daripada perbuatan insan. Orang yang nak buat baik, dia kena ambil kira. Sebab tu Islam ambil kira belaka nak buat baik. Sebab tu Tuhan agama ni tak terima menghalalkan jalan kerana tujuan. Tak diterima. The ends does not justify the means. Matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Al-ghayah, Arab kata la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak mentabrirkan, tidak menghalalkan cara. Dia tak ada Robin Hood, rompak orang pergi bagi ke orang lain. Dia tak boleh. Sebab tu kita kadang-kadang kita punya persepsi kita tu salah. Kita rasa Tuhan tu berbeza. Tuhan khinzir dengan Tuhan rasuah lain. Sebab tu kalau rasuah juta-juta tak ada masalah. Boleh belanja lagi, buat korban lagi. Bagi orang buka puasa lagi dengan duit rasuah. Tu imam pun makan okey je. Tapi kalau dikatakan ada khinzir, Allah, sampai nak tukar darah. Padahal haram halal membabitkan hukuman Tuhan. Sebab tu manusia kadang rasuah, riba lebih dahsyat. Tuhan mengisytiharkan perang. Fa'lanu biharbin minallah. Maka isytiharkan perang daripada Allah Ta'ala, riba. Khinzir memang najis, dosa lah, tapi tidak sehebat isytihar perang. Apa ramai orang makan riba, terlibat dengan riba, ambil riba, jadi imam pun, jadi macam-macam. Orang tak rasa. Tiba-tiba orang abang kata, ni makanan hari tu dia kata ada khinzir. Allah, nak pergi tukar darah dia, nak cari dengan darah orang lain. Darah orang lain pun ada juga. Orang telah masuk Islam pada zaman Nabi perkara ramai. Tak ada seorang Nabi suruh kumur air tanah. Dan agama ini kita kena faham keseluruhan konsep agama. Agama tak boleh ambil picisan itu. Jadi kita tak akan faham. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia mengabdikan diri padanya. Kemudian kita terlewat dalam solat. Kita terlewat, dia potong pahala kita kalau kita sengaja. Kemudian kita mungkin ada urusan, kita lewat. Allah lebih tahu untuk bagi pahala. Sebab itu kita diajar supaya doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Wahai Tuhan kami, jangan ambil tindakan pada kami jika kami lupa ataupun kami silap. So yang mana lupa dan silap, Tuhan tak akan ambil tindakan. Hatta kalau manusia tu termakan 3 ketul khinzir pun, sedap dia kata daging ni, siapa masak ni? Lepas makan dia kata, ya aku penanya kau dah makan khinzir hari ni, habislah doa kau semua tak diterima lepas ni. Adakah Allah pergi hukum dia ataupun hukum kawan yang berkena ni? Tiba-tiba dia pula kena hukum, yang berkena tu relax, habis dah dia, okey aku. Kita tak faham, kita rasa Tuhan apa Tuhan? Kita tak faham ketuhanan, agama dan sifat kepada agama. Ini satu hal.
So agama ada keluasan yang seperti ini, dan ada perkara, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ajar manusia nak faham agama kena keseluruhannya. Kita tak boleh pentingkan diri kita nak buat satu benda sehingga orang lain terinaya. Sama kita pergi solat, kita nak kira pahala. Oh, solat jemaah penting, pahala bagus. Tapi sebelum solat tadi kita pergi makan rayyan. Kita kata jangan pergi masjid makan rayyan. Tak boleh, aku tak boleh kurang pahala. Sekali kita pergi, satu staff hilang pahala. Siapalah mamat jahat ni. Semua hati habis. Kan dia bagi satu rayyan balik pulau mana? Satu staff demak. Agama suruh orang wiqar, tenang. Sebab itu apabila orang ada nilai agama, kita tengok salah satu benda yang zahir padanya, dia tenang. Saya nak tanya, setelah kita faham keseluruhan perkara ini, ibadat dalam Islam tenang, solat tak boleh gopoh-gapa, takbir tenang, bukan takbir dengan tenang, letak tangan dengan tenang, rukuk dengan tenang. Adakah kita boleh terima satu orang mengajak kita ni nak ingat Tuhan ni melompat-lompat? Tarikat apa ni kan, lompat. Kononnya jazbah min jazbah min jazbir rahman ni kita dalam istilah Sufyan. Jazbah tu min jazbatir rahman, kononnya satu sentakan daripada sentakan Tuhan Ar-Rahman. Kalau dia kata sentakan tu maksudnya nilai khusyuk, itu satu hal yang lain lah. Tapi ini terjerit-jerit, mula-mula elok-elok lagi, lepas tu terlompat dengan serban tajam. Bukan salah serban tajam tu, terlompat-lompat. Kalau Michael Jackson tengok pun dia malu. Dan dia tidak memenuhi maksud kepada nilaian syariat. Yang kita tengok, pergi semayang kena tenang, haji tenang, tiba-tiba orang mengajak kita sini tarikat, terlompat-lompat. Ini dia kata ni, hak ni jenis makam tinggi. Ini mustahil dari sisi agama yang rahmat. Dan agama aja ta'anni. Nabi SAW dalam hadis tadi kita tengok, Nabi ajar apa? Nabi kita tak usah gopoh. Hatta kalau orang pergi nak buat satu ibadah, tiba-tiba dia tak terlepas untuk dia, pahala tetap Allah kira bagi dia. Pahala tetap. Hatta para fuqaha membahaskan, sekiranya orang nak masuk ke Arafah, nak masuk, dia tolak diri dia nak masuk ke Arafah, tak dapat. Tuhan Maha Pengampun untuk diri dia. Walaupun haji itu Arafah. Walaupun fiqh ada meluaskan berbagai-bagai perbahasan dalam hal ini. Sebab itu antara perkara penting untuk kita pelajari di dalam agama ini ialah mempelajari maksud keseluruhan agama di dalam konsep ibadat dia dan seumpamanya. Sebab itu agama salah satu benda, bila orang, sebab tu solat dia ada tamak ninah. Kita rokok, kita bila dia nak ajar kita tamak ninah. Wudu dia ada tertib dah. Dia ajar kita tertib. Sebenarnya kalau basuh kaki dulu kemudian basuh tangan pun basahnya sama je. Tapi agama mengajar tertib kepada manusia. Kesantunan agama ajar kepada manusia. Dan kadang-kadang kita tak faham, kerana agama ada tujuan, dia mau supaya manusia lakukan dengan tenang. Sebab itu bila orang azan, kita nak makan, mana kita dahulukan? Makan. Idza uqimatis salah, apabila didirikan salat, idza qudimal asya wa uqimatis salah, al-Bukhari, jika dihidangkan makanan dan didirikan salat, fabda'u bil asya, mulalah dengan makan. Mungkin kita rasa orang zahir hang ni penting makan daripada semayang, tapi tak.
makruh kita makan dalam keadaan kita solat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan. Kenapa? Kerana dia mengganggu. Melainkan kita betul-betul kenyang tak mau makan, dan kita tengok lauk tu pun kita memang tak teringin. Umpamanya. Kan? Tapi kalau kita memang nak makan, buka Allahu akbar. Nabi kata fabda'u bil asya. Mula dengan makan. Ibnu Umar dalam riwayat Al-Bukhari, orang azan, dia orang dok solat, tengah solat dia makan, dan Nabi larang kita untuk fala ta'jilu bi asyaikum, jangan kamu tergopoh-gapoh dengan hidangan kamu. Makan elok-elok. Tapi makan sebagai muslim lah, bukan sampai 3 pinggan bergerak tak boleh ni. Makan sebagai muslim lah. Makan setelah kita rasa cukup dan kita ikuti dengan salat. Jika kita pergi tiba-tiba tu imam habis, ataupun separuhnya kita sambung lagi macam hadis tadi. Jika habis, kita salat kemudian daripadanya. Kita jangan tergesa-gesa. Sebahagian ulama dalam menyatakan tidak diterima salat sampai peringkat itu bagi dua golongan. Yang pertama yang menahan air besar ataupun air kecil, akhbathain. Yang kedua ialah orang yang salat ketika dihidangkan makan, makruh. Sebab itu kita sebut bila bulan puasa makruh letak anak depan makanan, anak pun tengok meleleh air liur kan. Oh sedap, lama mak tak masak ni. Habis azan dia pun makan kurma, kita kata jangan, kita ikut sunnah dulu, jom pergi solat dulu. Pak dia yang tak ikut sunnah. Itu bukan sunnah, itu tidak sunnah. Sunnahnya apa? Makan dulu. Kalau tidak makruh. Pergi tu imam pula, tu imam pergi baca dah lah orang nak dia, tu imam pula pergi baca sabbihisma rabbikal a'la. Dia kata tu imam ni tak ada surat pendek ke yang kali ni yang dia nak baca ni? Tu imam dia makan dah tadi. Dia pun baca meleleh ya, kawan geram betul tu imam ni. Dulu tak perasan geram kan, dah lah dengan suara tak sedap, batuk-batuk pula tu, baca panjang pula. Sebab itu maka dia ganggu salat. Agama, subhanallah, cakap semua surah psikologi manusia, pikiran. Ini kalau agama ni manusia reka, Nabi tak akan sebut benda-benda macam ni. Sehingga benda yang detail, daripada soal besar kenegaraan sehingga kepada soal yang macam makan dan solat, semua ada dalam nas agama. Subhanallah, Islam. Maka sebab itu bulan puasa kalau nak elakkan makruh, jangan hidang. Jangan letak anak-anak di depan hidangan. Kalau nak suruh dia pergi semayang di masjid, kita bagi kurma apa, lepas pada tu dia balik, kita hidang. Dan kemudian kita tak betul. Kita tak betul. Sebab kita ajar dia, kita ganggu perasaan dia. Dia rasa macam agama tak best lah. Besok kalau sendiri best lah, aku nak makan dulu lah. Dia tak best. Dia tengok makanan semua, dia pergi solat dengan hati dia tak gembira. Dan ini kita kena ambil pengajaran. Termasuk tadilah bila kita solat juga demikian. Oh tolong, mari nak atas tak apa. Nak tak ada dah. Ya. Ada lagi kot? Tak ambil apa. Demikian juga bila agama ajar keutamaan. Siapa yang datang lewat, dia lewat lah. Jangan duk tolak orang. Macam orang tua-tua yang setengah kampung-kampung yang gangster kan. Dia datang lewat, budak datang awal, budak dah 2 rakaat. Pergi belakang. Oh, gangster. Budak kata mana keadilan dalam masjid ni? Budak-budak belakang. Patut dia orang tua lambat duduk belakang. Tengah orang solat, dia boleh tolak budak-budak. Syaitan entah. Betul. Itu tak tengok lagi sebagai masjid buat soft kanak-kanak. Belakang tu. Lepas tu kata budak-budak sekarang ni tak minat dengan agama. Minat apa? Bagi kursi last sekali. Kerana dia solat sama-sama dia, maka dia kacau lah. Dia mengusik antara satu sama lain. Sebab kita ada fiqh yang
Kacau dalam fikiran kita. Budak-budak sentuh kita satu sah batal. Khinzir kalau sentuh pun baru seorang batal. Budak sentuh satu sah batal. Apa fiqh ni? Tak boleh budak tak bersunat. Ini satu benda dalam agama. Benda yang tak zahir, kita tak hukum. Kita tanya pasal apa dia tak bersunat? Ada najis. Kita tanya najis di mana? Najis di bawah kulit kemaluan dia. Bila hang cek? Kalau nak kira bawah kulit semua nak kira, dengan bawah kulit hang sekali pun kira. Benda yang tak zahir, dia nak kira. Dan dia ada andaian yang salah, tak ada fiqh. Nabi salat, Ibnu Abbas ada di tepi, Anas salat di belakang Nabi, ada wal yatim dan anak yatim bersama dengannya, wal ajuzu wara'ana, dan orang tua berada di belakang kami. Anas dan budak yatim. Cumanya yang nak duduk belakang tu imam tu hak boleh ganti imam lah. Jangan budak kecil duduk lagi tu imam apa tak boleh ganti. Yang tu adalah prioriti dalam hadis Muslim. Tapi itu bukan menafikan budak tak boleh ada satu saf dengan orang tua. Bahkan sebahagian fuqaha menggalakkan budak berada di tepi bapak dia supaya mengajar anak bagaimana untuk solat yang betul. Lepas tu dia mari masjid tak solat yang betul, member dia duduk di belakang. Dia solat, member dia duduk main-main. Dia pun tergelak juga. Lepas tu orang pusing. Budak-budak ni main sembahyang kacau dah. Kita salah. Dan itu nak kena dibetulkan. Banyak masjid kampung-kampung. Bulan puasa Ramadan datanglah budak-budak belakang. Dan tak ada benda yang menarik. Sebab tu budak-budak lah kali dia tak sembahyang tu, dia pergi masjid dalam keadaan dia sentiasa ada prasangka. Masuk budak-budak dalam masjid baru nak sembahyang. Budak-budak jangan bising baru nak sembahyang, tak buat apa lagi. Memang gangster betul lah. Budak-budak baru sampai masjid nak sembahyang. Lah kali budak memang mercun kat luar. Tok Imam terkejut. Memang banyak kes kampung-kampung Tok Imam terkejut budak baling. Budak kata masuk dalam pun kena, baling dari luar. Kita tak mesra fik kita. Tidak luas dalam hal yang seperti ini. Sebab itu ini penting dalam memahami kerangka keseluruhan pemikiran agama. Benda yang tadi saya nak sentuh tadi, benda yang kita tak zahir. Pasal saya nak sentuh juga, buat tuan-tuan dah dengar saya sentuh merata. Tentang benda yang tak zahir dalam makanan. Kita tak dipersoalkan oleh agama. Nabi SAW wafat antaranya sebabnya baginda terkena racun yang diletakkan di dalam daging oleh wanita Yahudi di Khaybar. Artinya Nabi makan rumah Yahudi tu. Zahirnya halal, Nabi makan. Nabi tak pergi ambil, tengok, pegang. Tak, Nabi makan. Artinya apa yang zahirnya halal, halal. Saya dah sebut dalam riwayat Bukhari dan juga Abu Dawud dan juga yang lain juga meriwayatkan bagaimana apabila sebahagian sahabat bagi tahu bahawasanya qauman hadithul ahd bil jahiliyah, kaum yang baru masuk Islam, mereka mengadu kepada Nabi. Fa atau bil luhman, mereka ni bawa daging mari. La nadri ayadhkuruna Allah aw lam yadhkur, adzakarullah alaihi aw lam yadhkur. Kami tak tahu mereka sebut nama Allah ke tak sebut nama Allah daging tu. Baru masuk Islam, Nabi kata apa? Samullahu alaihi wa kulu. Bismillah, kamu makan. Katakanlah mereka, sahabat kata kami tak tahu ni, mereka Islam lah, tapi tak tahu dia sebut nama Allah ke tak. Kita makan. Zahirnya ada Islam, makan. Kita pergi rumah orang Muslim macam tu juga. Kita tak perlu tanya
Kita tak perlu tanya saudara Muslim kita tu bila dia jamu kita, ni nak tanya ni ayam nak sebelah. Ada cop halal tak mana? Dia Muslim. Macam mana kalau dia tipu kita? Kita tak berdosa. Yang berdosa siapa? Dia. Yang berdosa dia. Kita nak makan satu benda, kita zahirnya halal. Sebab itu ini kaedah dalam agama. Semua benda atas muka bumi ini halal, sehingga seseorang boleh buktikan haram. Bukan semuanya haram sehingga orang boleh buktikan halal. Kaedah tu tak betul. Semua benda makanan halal sehingga dibuktikan haram. Khinzir haram lah, tak payah bukti ya, dalil ada kan. Darah haram, bangkai haram. Tapi benda yang halal, orang sekarang susah hati. Air mineral halal tak halal? Air mineral ni duk tengok ada cop lah. Sebab tu sekarang orang sekarang bab makan lah, bab lain dia tak kisah sangat. Dia bawa, kau nak minum air sungai pun duk cari ikut sungai, cop mana sungai. Yang zahir halal. Dan ini agama. Allah bagi keleluasan. Kalau agama kata setiap benda yang nak makan kena dimasukkan ke dalam makmal, demam je dah. Tapi kemudian kalau ada orang boleh proof secara saintifik, benda ni memang ada unsur khinzir yang jelas, bukan istihalah tadi, khinzir yang jelas, maka haram lah. Dan saya dah sebut tentang istihalah, saya sebut sikit sebelum saya buka pada sesi soal jawab, nanti kalau ada yang tanya. Istihalah ni jadi isu sekarang. Tak apalah, istihalah ni isu lama dah. Ada orang kata, oi, tak boleh. Dia orang ni benarkan orang makan khinzir. Tak ada siapa benarkan orang makan khinzir. Dan fuqaha bukan benarkan. Saya bukan sokong, tak sokong. Tapi ini satu fakta. Bagaimana kita melaksanakan fakta itu di atas benda, itu cerita lain. Teori, secara teorinya istihalah diterima. Dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, luas. Zahiri juga luas. Ada mazhab yang ketat dan kurang sikit menggunakan istihalah, iaitu mazhab Syafi'i dan Hanbali. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah, sebelum itu Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi, Ibn Qayyim, Sadiq Hasan Khan, mereka ni telah memperkatakan tentang istihalah dan mempertahankan istihalah. Istihalah yang ni satu bahan telah berubah sifat. Seperti arak, anggur, hukum dia anggur. Tapi bila dia berubah jadi arak, hukumnya arak. Kita tak boleh kata, aku bukan niat minum arak, aku niat makan anggur. Tak, kita tak kira sifat yang sebelum, kita kira sifat semasa. Kemudian arak tu pula bertukar menjadi cuka. Hukumnya apa? Cuka, bukan hukumnya arak, walaupun dia pernah menjadi arak. Itu maksud istihalah. Contoh yang lain, darah diharamkan. Hurriman alaikum maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan bangkai, darah dan daging khinzir. Tapi ada darah yang telah bertukar. Contohnya, Nabi kata tentang misk, kasturi. Nabi kata atyabut tib, sebaik-baik harum wangian. Kasturi adalah daripada darah kijang. Tuan-tuan pernah tengok kasturi? Yang ketul-ketul. Bukan hang kasturi. Bukan limau kasturi. Dia kata limau, ni kasturi. Apa tuan-tuan panggil? Okey. Kasturi tu dia daripada darah kijang. Dia terhimpun di dalam ketulan-ketulan di tengkok kijang tu. Kemudian dia mengeluarkan bau yang, dia jadi hitam tu, dia mengeluarkan bau yang wangi. Dia boleh digunakan walaupun asalnya darah, kerana sifatnya sekarang ialah
kasturi. Mayat dah ditanam 10 tahun terus jadi tanah. Kita korek tanah, dia adalah tanah. Sebab tu asal tapak masjid Nabi tu, di situ ada perkuburan musyrikin. Nabi suruh korek-korek dan buat masjid. Nabi tak suruh pindahkan pasirnya. Orang kata tak apalah, sujudkan atas pasir. Tak, zaman Nabi sujud atas pasir. Ini namanya istihalah. Dia transform. Bangkai terbakar, dah jadi abu. Tak ada lagi nilai bangkai, tak ada lagi bau bangkai. Dia dikira abu, debu. Di atas konsep itu, maka para fuqaha bincang benda-benda yang jadi ni, yang berubah sifat. Lalu mereka bincang perkara yang berubah sifat itu termasuk dah antaranya isu ni, bahan-bahan aditif ni yang ditambah ke dalam makanan. Majlis Fatwa Eropah, 32 orang tokoh pakar fiqh dibantu dengan saintis, tapi 32 memang pakar fiqh daripada seluruh dunia bersetuju bahawanya istihalah boleh bagi termasuk bahan-bahan yang terbabit yang asalnya juga daripada khinzir. Ini pandangan mereka. Cuma apabila mari pada masalah gelatin, mereka kata yes, dia telah berlaku istihalah. Cuma sebahagian fuqaha kata dia tak berlaku istihalah. Itu khilaf pandangan. Tapi tang istihalah tu mereka setuju. So kalau kita tak mau ambil, tak apalah, tak usah ambil. Dia bukan saja daripada makanan, macam-macam peralatan ada. Alat soleh, alat ni, benda-benda yang kita gunakan, benda-benda yang kita pegang. Sebab apa? Sebab orang Islam tak, kita bukan producer, kita bukan pengeluar, kita hanya pengguna. Itu bala datang pada kita. Tapi bila dia kena kita, siapa yang ambil? Kita pergi ke Eropah, mungkin kita tengok coklat yang di sini tak diberi halal, tapi di sana dia kata halal, dia orang makan, tak ada masalah lah. Kalau kita dah, aku tak mau kawan dengan hang ni makan babi. Ini sebab tu ada keluasan fiqh. Aku tak mau, kau tak mau tak apa. Sebab tu semalam saya forum saya sebut, apa yang JAKIM cop halal, kita yakin halal. Tapi apa yang JAKIM tak cop halal, belum tentu haram. Kerana syarat halal dia tu banyak. Kan? Makanan makcik di kampung kita buka kedai, makcik pun tak ada cop halal, tapi kita makan, kan? Sebab makan dengan itu kita tak tanya benda tu. Kita tengok satu orang saudara Muslim, kita pergi rumah dia jamu kita tak tanya, nak tanya tadi ayam siapa sembelih? Wih, makcik kita 4 orang hang sembelih, Pak Haji sembelih. Masa dia sembelih tu dia dah baca bismillah. Pak Haji terkejut. Pak Haji sekarang masa duduk sembelih tu akidah Pak Haji tentang tauhid macam mana? Kacau lagi bayan tu. Sebab saya ni sejak kuat agama ni, saya semua detail. Tu kan detail, tu merepek. Agama ad-din yusr, agama mudah. Wallahu ta'ala. Buka pada soal jawab. Apakah sama cara untuk anak menegur ibu bapa dengan isteri menegur suami? Dia menegur tak menegur ni, pasal apa kita nak tegur? Pasal apa kita nak tegur? Tegur ni apa? Nasihat lah kan? Pasal apa kita nak nasihat? Itu dulu. Kenapa kita nak nasihat? Biar-biar kat dia. Kan orang utara kata biar-biar kat dia. Tapi kenapa kita nak nasihat juga? Sebab kita menghendaki kebaikan kepada dia. Betul tak? Itu sebenarnya. So kita kena balik kepada asal. Yang kadang-kadang kita buat, kita tak faham asal. Macam tadi kan, orang yang pergi tawaf kan, dia tak faham asal.
yang ada mati baru ni kan, pasal buka pintu kamu duk kalut Nabi lah, nak pergi tengok sampai pergi lanyak orang lain. Bolehkah macam tu? Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mengharamkan untuk menyakitkan orang lain. Dia hanya, pertama kita tak disunatkan tengok pun, tapi oleh kerana orang tak faham maksud tujuan, kenapa dia buat benda tu dalam agama. Kenapa kita tegur orang? Kerana kita nak kebaikan kepada dia. Oleh kerana kita nak kebaikan kepada dia, maka kita akan memilih jalan supaya teguran itu berkesan pada dia. Betul tak? Itu je. Itu yang dinamakan dengan hikmah. Hikmah bukan keras, bukan lembut, bukan perlahan. Hikmah qaul munasib li insanin munasib fi waqtil munasib. Perkataan yang sesuai untuk orang yang sesuai pada waktu yang sesuai. Isteri nak tegur suami, mesti ada waktu. Suami dia baru balik, duduk kelang kabut. Abang, nak nasihat sikit. Oh, kau jangan cabar kejantananku. Macam tu kan. Dia masa tak sesuai, time elok-elok makan, sembang, time. Cara ayat, jangan, manusia ni ada ego dia. Jangan challenge dia. Macam mana? Orang lelaki nak abang kat dia. Abang ni teruk. Saya jarang tengok lelaki teruk je abang. Tak boleh lah. Dia lelaki orang lain tak macam abang lah. Jangan buat macam tu kan. Dia kata boleh. Ataupun kita tanya benda lain yang dia menyebabkan dia perasan benda tu dia silap. Silap kita juga. Kita yang pilih dia dulu. Calon pilihan raya banyak. Dah kita pangkah dia, dapat dia. So kita, demikian juga isteri, kita nak tegur isteri. Apatah lagi ibu bapa yang ada perasaan dia, yang Quran kata wala taqul lahuma uffin kan. Bila mereka dah sampai kepada umur yang tua, jangan kata uff pun. So tak nak mengenai uff ni bukan saya tak kata uff, saya kata hoh. Saya uff maksud jangan kata benda yang kasar. So kita ambil kata-kata tak boleh macam tu. Jadi kadang-kadang saya tahu ada orang macam tuan-tuan, saya dengar hari-hari macam-macam PN. Susah anak-anak. Memang orang jadi anak pun susah, orang jadi mak pun susah. Kadang-kadang jadi anak, ada mak dia materialistik. Betul-betulnya. Dia kira anak dia gaji dah sikit, dia pau lagi anak dia. Anak dia tak tahu. Antara anak dia nak bezakan, nak jaga kehidupan yang dah ada anak isteri dengan dia. Baru ada saya terima satu orang tanya. Dia orang ada rumah dengan mak dia dengan suami dia. Mak suami dia mari tumpang. Mak suami dia ni malam-malam tak boleh tidur, mesti nak main tidur bilik dia orang. Bilik lain tak ada. Tengah malam je dia bagi tahu dia takut lah, jin tindih lah, hantu tindih dia nak tu. Mungkin betul. Tapi menyebabkan mereka tak boleh bersama. Kan? Sedangkan dia mesti tahu. Tapi tak tahu, kadang-kadang ada perasaan orang. Tu pun nak kena tangani. Macam mana dia? Sedangkan mak dia juga perlu dinasihatkan, kerana bukan saja ada hak anak terhadap ibu bapa, juga ada hak ibu bapa terhadap anak. Kadang-kadang ada, sebab itu tuan-tuan minta maaf, orang lelaki pun sama juga, tapi orang perempuan kalau tak kena perangai memang teruk. Betul, bukan semua lah, yang ada bagus ya. Betul. Dia tak suka menantu dia, kadang-kadang tak ada sebab. Mungkin dia ada pilihan lain dulu, anak dia pilih orang lain. Dia akan buat segala cara nak bagi benda ni jadi tak elok. Ada yang pergi sampai bomoh lah, apalah. Sebab tu kadang-kadang kita baca hadis, bukan nak kata kat perempuan, bila kadang Nabi banyak bagi amaran pada wanita. Betul, mungkin wanita Melayu kot baik tu kan. Saya minta maaf, ada sebahagian negeri, Pakistan, India, dahsyat ibu bapa dia apa, bakar menantu rekod di dalam United Nations.
Mati di dapur ni perempuan ni kerana tak bayar dori, tak bayar apa? Dori. Tak bayar apa? Mahar. Tak bayar dori. Tak bayar mahar. Sadaq. Al-Quran sebut. Kenapa? Ini. Semua ni nak kena tangani. Ada hak dia dan ada hak kita. Ada hak dia dan ada hak kita. So, kita carilah perkataan yang terbaik. Yang terbaik itu yang pada nilaian kita paling berkesan. Kadang-kadang kita tak tahu. Kita kena tanya bapak. Bapak, macam mana nak nasihat mak tu? Jadi bapak kena jadi bapak lah. Bukan kata, aku pun tak kerti nak nasihat lah. Bapak dia pun jam. Dia bapak pun buat macam tu, tak boleh. Bapak dia kata, cuba. Bapak kena, sebab tu penting. Ini penting ni pada orang lelaki dan juga penting kepada orang perempuan yang tak kahwin. Pilih suami yang memang ada kualiti. Penting. Kualiti tu bukan kerana nampak dia selalu selfie, ramai orang like, bukan. Kualiti dalam erti kata bahawasanya dia boleh menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu qawwam, menguruskan wanita. Kalau dia pun takut dengar tengah-tengah malam bunyi, abang apa bunyi? Jangan buat tu, aku pun takut. Kacau kita dapat suami macam tu. Ni yang ada-ada ni kan. Sebab tu kita agama aja suruh simpan janggut, suruh pergi memanah kan. Bukan disuruh main bola tampak apa ni kan. Sebab laki tu saya kata agama ada tujuan dia. Kadang-kadang kita fikir simple ya, apa simpan janggut? Dia nampak kelakian dia tu. Macam saya kata, supaya dapat kita bezakan wajah kita dan wajah isteri kita. Anak malam-malam tidur, anak pegang. Dia tak tahu muka ayah ke muka mak. Adakah dosa seorang isteri tidak mengindahkan panggilan suami di tempat tidur? Atau terampun juga apabila si isteri memohon maaf pada isu rusanya? Kalau dia mohon maaf dan dia bertaubat, Allah Ta'ala maha pengampun lah apa pun. Cumanya perkara yang seperti ni, pasal apa? Pasal apa isteri kena sahut seruan suami bila suami nak? Tapi dengan syarat suami telah memenuhi tanggungjawab suami lah. Kalau dia nafkah tak pernah bagi, apa pun tak pernah bagi, kerja nak bagi yang tu je, yang tu saya kata ada orang, dan itu tak kerana dia ada nilai nafkah yang diberikan daripada nafkah zahir dan nafkah batin yang diperolehi kan. Jadi dia kena ada tanggungjawab dia. Kalau dia tak bagi, dia tak sediakan, isteri ada hak untuk meminta pasakh ataupun dalam hal kan? Okey. Kenapa manusia kahwin? Orang hatta tarif kahwin, akad yang menghalalkan persetubuhan dan perkara yang seumpama dengannya, yang berkaitan dengannya. Orang tak kata tujuan kahwin ni nak cari orang masak. Kalau makcik Tong Yam boleh buat benda ni, tak payah kahwin, tak payah pergi belanja. Memang menghalalkan persetubuhan kerana persetubuhan itu suatu keperluan. Jangan kita fikir dengan orang ni, orang lelaki ni kahwin kerana nafsu. Kalau tak ada nafsu, jadi patung, memang tak kahwin. Buat apa nak kahwin? Kita hidup seorang-seorang, nak pergi belah lagi satu orang. Kenapa? Kerana memenuhi nafsu secara halal. Kita makan, kita lapar, itu pun nafsu. Hatta orang kata orang poligami, orang lelaki poligami kerana nafsu. Kalau tak ada nafsu, bukan kata tak poligami, isteri nombor satu pun tak ada. Tetapi bagaimana nafsu itu dikendalikan secara halal, itu satu persoalan. Dan apabila kita kahwin dan kita tak bagi kat suami kita yang tu, maka tujuan mengelakkan zina terancam, dan dia jadi satu bebanan. Sebab itu agama menyuruh. Kalau orang perempuan tanya lah, habis tu kalau orang perempuan minta suami tak bagi,
sama juga kesalahannya. Cumanya mungkin oleh kerana di sudut fizikalnya, lelaki mungkin dia tak boleh on the spot, tapi dia kena usaha untuk bagi. Kalau dia tak boleh bagi, isteri boleh minta fasakh. Sehingga para ulama bincang, itu saya telah sebut dalam kuliah lepas, kalau berapa kali suami kena bagi. Yang tak kahwin lagi jangan dengar. Ya, fuqaha bincang, kenapa? Ada yang kata 3 kali, ada yang kata 5 kali. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah menyebut kena bagi apabila isteri nak. Pasal itu tujuan dia. Bila dia nampak zahir pada tanda isteri nak, dia kena usahakan bagi. Hatta apabila mereka membahaskan masalah azal, iaitu mencabut kemaluan daripada suami, mencabut kemaluannya daripada kemaluan isterinya untuk mengelakkan air mani jatuh di dalam rahim isteri. Jabir kata kunna na'zal wa Quran yanzil. Kami dulu melakukan azal dan Quran turun, maksudnya Quran tak larang. Hatta bab itu fuqaha menyebut hendaklah dengan persetujuan juga isteri, kerana dibimbangi dia tidak menikmati hubungan itu. Betapa syarak syarak ambil kira persoalan ini. Minggu lepas saya solat berjemaah di masjid Maghrib, kemudian saya lihat seorang wanita duduk sebelah saya. Selepas saja salam kanan kiri, dia terus sujud. Sebelum ni saya pernah jumpa beberapa orang yang begini di masjid berlainan lepas saja pergi salam. Kalau ikut mazhab Caca Marba, mereka sapu apa ni? Kemungkinan dia bagi salam, kemudian dia teringat bahawasanya dia telah melakukan kesilapan di dalam solat, maka dia sujud itu ialah sujud sahwi. Apa bacaan sujud sahwi? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu adalah bacaan yang disebut di dalam hadis. Adapun bacaan yang disebut sebahagian buku, iaitu subhana man la yanam wala yashu, tidak ada diriwayatkan daripada mana-mana hadis yang sahih, tidak diriwayatkan daripada mana-mana hadis yang dhaif, tidak diriwayatkan daripada mana-mana hadis yang palsu. Hanya disebut oleh sebahagian buku. Hatta walaupun Dr. Wahbah Zuhaili dia sebut dalam fiqh Islami, kita tengok dia kata di sebahagian buku menyebut. Tak ada dalil. Bahasa lain semua dia bagi, kerana memang tak ada dalil. Maka kalau tanya para muhaddisin, mereka akan menyatakan bacaannya ialah bacaan sujud yang lain yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sujud tilawah ada dalam hadis, sabit dalam hadis. Apabila kita dengar ataupun sujud sajdah, kita dengar dan kita disunatkan sujud. Sama ada kita di dalam solat, bahkan kita di luar solat apabila kita membaca Al-Quran ataupun mendengar Al-Quran. Apakah benar Ibn Taymiyah mengkafirkan Ibn Sina? Dan sebenarnya bukan Ibn Taymiyah saja, bahkan Al-Ghazali mengkafirkannya juga. Dan mereka di atas beberapa isu di dalam falsafah. Saya ingat sebahagiannya mungkin ayatnya itu kelihatan macam dia mengkafirkan pandangan itu. Kita kena beza mengkafirkan pandangan dengan mengkafirkan orang. Dia kadang-kadang bila kita kafirkan pandangan, tidak semestinya kita kafirkan orang. Kerana kita kata pandangan tu kufur, tapi orang tu mungkin tak, sebab mungkin terlepas daripada niat pandangan, terlepas dia melihat soal yang lain dan seumpamanya. Apakah hukum terhadap wanita yang menyertai demonstrasi dan terjerit-jerit? Dia nak tanya apa? Nak tanya demonstrasi ke nak tanya terjerit-jerit? Kadang-kadang ada sebahagian geng, dia orang ni
tidak dapat memahami hukum. Dia tengok orang demonstrasi, tengok kerana demonstrasi lah wanita terjerit-jerit, terangkat-angkat suara, dia tunjuk beberapa wanita barat. Han nak tanya apa? Han nak tanya terjerit-jerit kah? Han tanya demonstrasi. Kerana boleh saja untuk orang demonstrasi tidak terjerit-jerit. Dan kalau dia menjerit pada haknya, menjerit apa yang kita masukkan? Jangan kau buat, tak ada masalah. Tapi kalau dia pergi duk lenggang tubuh dia, itu cerita lain. So jangan kita cuba kelirukan benda dengan kita cuba campurkan hukum ini, kita palitkan dengan hukum ni. Ha? Macam orang kata haram kita bina hotel. Sebab nanti orang buat maksiat. Hotel tempatnya bukan untuk buat maksiat. Hotel tempatnya untuk kenapa? Orang yang kerja di hotel, dia kerja bukan mari weh buat maksiat di sini dah. Orang di hotel untuk orang sewa, untuk apa? Orang menginap. Ada orang buat maksiat, itu kes dia. So kita jangan keliru dalam memberikan, mengklasifikasikan hukum. Ha? Pergi tidur di rumah kawan Cina. Apabila sudah duduk di meja untuk makan malam, ibu bapaknya menghidangkan nasi bersama kari ayam. Katanya kari ayam masak special. Bolehkah makan daging ayam di rumah kawan Cina itu? Untuk mengelakkan daripada kecil hati, makan ayam di rumah Cina boleh. Apa masalah nak makan ayam di rumah Cina? Rumah Cina boleh, rumah Melayu boleh, rumah Arab boleh, rumah India boleh. Soalan ini ada perkauman. Ini mesti didakwa di bawah akta hasutan. Soalannya ialah, boleh tak makan ayam yang tak disembelih? Itu je. Kalau ayam tak disembelih, bukan saja rumah Cina, rumah Melayu pun tak boleh. So kita jangan confuse, sebab kita masuk ke unsur tu lah yang kadang-kadang kita confusekan semua benda. Kita kena bezakan masalah dalam memahami konteks hukum ni. So haram, bila zahir pada kita tidak disembelih, haram untuk kita makan. Dan kita bagi tahu dia bahawasanya kita tak makan. Dia juga kena respect kita. Kita kadang-kadang kita nak bagi, dia juga sepatutnya tak bagi kita kecil hati. Kan? Tapi kita tak boleh kata apa lu punya teruk jamu saya ni. Kita pergi rumah dia, mungkin dia tak tahu, kita kata saya tak makan Muslim. Kadang-kadang kita nak elak benda orang yang complicated, tak boleh nak faham benda ni. So you just bagi tahu, kata pertama saya Muslim, saya tak makan. Mungkin ada di negeri yang susah bila bagi tahu Muslim jadi masalah dia. Bagi tahu saya vegetarian, saya tak makan. Kan? So kita tak makan. Hukum bila zahir haram, bila zahir haram. Tapi kalau dia kata saya beli kedai Arab sebelah tu, Muslim, dan kita percaya dia, kena rekod dia tak bohong, tak ada masalah, dia boleh makan. Kan? Adakah solat tarawih secara bersendirian boleh dilakukan dengan suara yang kuat ketika membaca surah? Boleh dilakukan dengan suara yang kuat. Solat malam boleh membaca surah. Walaupun sebahagian fuqaha ada yang berpendapat orang yang bersolat bersendirian tidak menjaharkan surah, termasuk pendapat Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin dalam masalah ini. Tetapi fuqaha yang lain menyatakan bahawasanya berdasarkan dalil-dalil yang lain bahawa seorang boleh menjaharkan baca. Dia bangun tengah malam, dia baca. Bahkan dia boleh pun membaca mushaf bagi yang tidak ingat Al-Quran. Seperti mana Zakwan lakukan ketika menjadi imam untuk Aisyah radhiyallahu anha. Banyak soalan ni. Adakah terlelap ataupun mamai dalam solat dikira batal solat? Mamai, dia terlena sikit. Kalau dia lama terlena betul, memang tak tahu apa, batal. Kalau dia setakat tersentak,
dengan segera dia tidak batal. Ada orang tanya, boleh tak? Adakah dia telah melakukan zihar kerana telah memanggil isteri dia mama ataupun umi? Bila kita panggil umi, umi bermaksud ibuku. Kita ni asal zihar, saya dah sebutkan, zihar asalnya ialah orang Arab dulu. Bila dia nak kata dia tak lalu dah kat bini dia. Tuan-tuan faham bahasa saya? Saya cakap utara. Bila dia tak lalu dah kat isteri dia, siapa pasang boy? Dia tak lalu dah pada isteri dia seperti mana dia tak lalu kepada mak dia. Anti alayya ka zuhri ummi. Belakang kau macam belakang mak aku. Itu maksudnya aku tak akan setubuhi kau. Macam tak mungkin aku setubuhi ibuku. Itu asalnya. Allah hukum orang yang buat ni. Itu ada surah Al-Mujadalah dalam hal ini. Khawlah yang datang mengadu hal ni kepada Nabi SAW. Okey. Apabila satu orang kata macam tu, dengan niat macam tu, zihar, maka dia jadi zihar. Cuma benda ni biasanya tak berlaku dalam masyarakat Melayu. Tapi kalau kita kata rambut kau ataupun tudung kau pakai ataupun rambut kau merah macam rambut mak dulu, kita tak zihar. Ada orang kata tu pun zihar. Tak. Memang rambut kau merah macam rambut aku tak boleh sebut. Apabila kita panggil dia ummi, kita bukan maksud dia ibu kita. Kita mengajuk cakap anak kita. Tak apa nanti bagi tahu ummi. Maksudnya bagi tahu mak dia. Sebab itu bila kita berromantik dengan isteri kita, kita tak akan panggil dia ummi. Ummi, kita tak panggil. Kata kau tuan-tuan silap mamai. Adakah syarat membolehkan kita mentahzirkan saudara kita yang ulama? Yang ulama. Ini ada aliran yang saya sebut, aliran yang masuk. Golongan ekstremis, madkhalis, salafis. Yang masuk ke dalam negara ni, dan ada di UK dia apa mereka masuk. Mereka akan tahzirkan geng yang nak sunnah juga. Tak boleh semayang belakang dia ni, tak boleh ni. Itu kerja mereka. Sebab itu mereka dihukum sebagai salah satu aliran yang menyeleweng, yang telah membuat kacau bilau. Mereka ini dekat dengan Ahbas. Cuma Ahbas pergi belah sini, dia ekstremis belah sini. Kita boleh untuk bagi pandangan berbeza dengan tokoh tertentu, kita tak apa. Tetapi kadang-kadang dia hulu dengan benda yang kecil-kecil pun tak boleh. Macam satu orang ulama di Saudi yang ternama baru ni telah menyatakan bahawasanya tak boleh solat di belakang orang ulama yang menyatakan boleh menyanyi. Pertama, saya dah sebut dalam kuliah, tuan-tuan mungkin dengar. Pertama, benda ini khilaf. Ibn Hazm al-Andalusi, dia antara orang yang membolehkan menyanyi, umpamanya. Wabah banyak nukilan-nukilan Ibn Hazm dari Muhalla telah dipakai oleh ulama yang kata itu sendiri. Ada orang menyanyi bukan pada zaman Nabi, Anjashah umpamanya, dalam riwayat Muslim, dia menyanyi. Saya pernah sebut dalam kuliah kan, dia menyanyi kerana nak bawa unta. Tu dia panggil hadi. Al-Imam Ibn Qayyim ada kitab Hadil Arwah ila Alamil Afrah. Hadi maksud ni dia bimbing. Jadi bila dia malam-malam unta jalan, dia menyanyi. Dengan lagu dia tu unta jalan cepat. Lagu lah. Setengah kita kalau menyanyi untuk bertemperan. dia menyanyi unta berjalan cepat kerana lagu Arab memang ada. Dia menyanyi untuk kafilah perjalanan Nabi SAW. Nabi kata mahlan ya Anjashah la tuqsiril qawarir. Pelan-pelan wahai Anjashah, jangan pecahkan kaca. Maksudnya jangan nyanyi laju sangat, nanti wanita tak tertanggung dengan pergerakan unta yang begitu laju. Kerana wanita berada di atas unta.
Rubai' binti Muawiz dan sebahagian lagi meriwayatkan Nabi hadir di dalam perkahwinan, Nabi dengar wanita-wanita menyanyi. Bahkan cuma Nabi perbetulkan lirik. So ada orang kata tak boleh menyanyi, itu masalah khilaf. Oh, ada orang tu tak boleh menyanyi ni, dia takwilkan menyanyi zaman Nabi ni begini, dia takwil. Lepas tu sampai ke peringkat tak boleh solat di belakang ulama yang kata boleh menyanyi tu. Tapi orang ulama yang sama kata bila ditanya macam mana dengan pemerintah yang zalim, boleh solat di belakang orang yang zalim dan jahat. Wa keluar dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Salat khalful fajir. Semayang di belakang orang fajir. Double standard hukuman. Dan kumpulan ini telah menjadikan perkara yang fiqh jadi akidah. Jaga-jaga, dia benda fiqh dia jadikan macam akidah. Kerana perbezaan fiqh dijadikan macam perbezaan akidah. Menyanyi yang tu pakaian, ini isu fiqh. Isu fiqh. Dia tak boleh jadi isu akidah. Boleh lagi ya? Sikit ya boleh ya? Bentar lagi pun kau nak tengok bola pun. Tak, kita lepas ni mungkin tak ada kuliah ada apa kan? Pemakaian tudung. Tudung ni pun, tuan-tuan, tudung kita suruh pakai apa? Hanya menzahirkan muka dan tapak tangan. Adakah tudung tu mesti 3 segi, 4 segi, bawai, temenung, ikan pelata? Dia tak, suruh kita tutup. Sebahagian fuqaha di dalam mazhab Hanafi meluaskan macam kaki wanita diluaskan. Maksudnya kaki boleh dilihat. So Malaysia ni ada kepelbagaian, kita tak biar ketat sangatlah hal ni. Adakah disyaratkan mesti warna hitam? Tak disyaratkan. Bila orang Arab main kadang-kadang dia kata hitam, tak. Hadis-hadis menunjukkan bahawasanya Aisyah binti Sa'ad meriwayatkan dia lihat isteri-isteri Nabi pakai berbagai warna. Berbagai warna. Adakah seorang terbatal kerana menangis? Tak batal. Abu Bakar As-Siddiq apabila dia solat, dia menangis. Kelas. Adakah apa ni? Banyak ni tulis kecil-kecil. Panjang sangat, kadang-kadang macam dengan karangan. Adakah kamu yakin Allah maksudkan tangan dengan kuasa? Asy'ariyah apa ni? Tuan-tuan mendengarlah, saya dah jawab benda ni. Tuan-tuan, benda ni ada perbezaan pendapat di dalam aliran-aliran akidah. Mereka tak kafir kan antara satu sama lain. Yang kafir ni pok-pok ahbas ke belakangan ni. Kan? Abu-abu apa ni, kan? Abu dapur apa ni, kafir telah bagi pandangan yang berbagai-bagai dalam hal ni. Sebahagian para ulama mengambil pendekatan tidak mentakwilkan, menyerahkan makna kepada Allah. Sebahagian telah mentakwilkan, kan, dan telah berlaku. Tapi di segi majoriti salaf, kita tak boleh nafikan mereka tidak mentakwilkan. Mereka tidak mentakwilkan. Hatta yang mentakwilkan ada juga yang tarik balik kembali kepada mazhab tidak mentakwilkan. Hatta yang mentakwilkan juga tidak dihukum sesat dan kufur, kerana mereka mentakwilkan kerana ingin mentanzihkan Allah Azza wa Jalla. Baca Al-Imam Az-Zahabi sebut tentang Ibn Taimiyah rahimahullah. Pendirian dia sebelum dia apabila menceritakan tentang Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari diriwayatkan pada akhir hayat dia menyatakan, aku tidak mengkafirkan sesiapa pun di kalangan ahli qiblat. Pada akhir hayat dia, kerana dia pada bahas benda ni. Kata Az-Zahabi, demikianlah guru kami Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Pada akhir hayatnya, dia menyatakan dia juga tidak pernah mengkafirkan sesiapa di kalangan ahli qiblat.
Sesiapa yang berulang alik ke masjid, maka sesungguhnya dia disaksikan dengan iman. Dalam hadis masuk riwayat Bukhari, saya selalu baca, manusia telah salah. Ini satu orang lelaki, tuan-tuan tahu bahawasanya apabila dia nak meninggal, riwayat Bukhari, dia suruh anak-anak dia bakar dia. Dengar kan? Dia bakar dia. In adrakani rabbi la yu'adzibani azaban la yu'adzibu ahad. Jika sekiranya Tuhan dapat tangkap aku, Tuhan akan azab aku dengan azab yang dia tak pernah azab siapa pun. Dia kata. Jadi dia suruh bila anak dia meninggal, dia suruh anak dia bakar. Fatuthinuni, dan tumbuk apa? Tumbuk mayat ni bagi hancur. Bawa pergi buang. Sampai dia buang abu dia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi supaya menghimpunkan, akhirnya dia berdiri di hadapan Allah Jalla wa ala. Nak lari mana? Allah tanya, ma hamalaka ala ma sana'ta ya abdi? Apa yang menyebabkan kau buat macam ni wahai hamba-Ku, yang suruh anak-anak kau bakar mayat kau ni? Dia kata, makhafatuka ya Rabbi, takutkan engkau wahai Tuhan. Hadis kata, Tuhan kata, ghafartuka ya abdi, aku ampun kau. Macam mana Allah ampun dia? Sedangkan dia telah, pertama dia buat salah cara dia buat tu. Kedua, dia ada satu benda yang sangat serius, kesalahan akidah dia. Dia sangka Tuhan tak boleh tangkap dia. Betul tak? Itu tentang kudrat Tuhan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah kata sebabnya kerana tidak ada orang yang menerangkan akidah yang sebenar kepadanya. Tapi dia ada takut kepada Allah. Allah rahmati dia kerana dia takut Allah. Allah ampun dia. Sebab tak ada orang yang datang untuk menegakkan hujjah bagi dia. Kata Al-Khattabi ketika membahaskan hadis ni, kata dia, kalaulah seperti dia ni dapat keampunan, maka ulama-ulama yang membahaskan tentang hal akidah, jika mereka tersilap, mereka lebih berhak mendapat keampunan. Kerana mereka bukan bertujuan nak meneraka Tuhan, tapi mereka bertujuan untuk mentanzihkan Allah Azza wa Jalla. Maka ada aliran Asy'ariyah, Khalaf, Hasan al-Banna menyebut satu benda yang bagus. Hasan mana kita akidah salaf ialah akidah yang terbaik. Aslam lebih selamat. Dia kata khalaf tu ahkam. Ahkam kerana dia mengendalikan isu pada masyarakat pada zaman dia. Mungkin kita nak setuju tak setuju kata akal itu satu hal. Tapi tak, mari geng Ahbash ni start kapir. Dan puak tu kan dah kerja apa itu kerja dia. Kucing jatuh atas bumbung rumah dia. Tengah malam terkejut dia, Wahabi dia kata. Tak ada kerja, semua orang Wahabi. Qaradawi Wahabi, ni semua Wahabi. Kalau banyak Wahabi suruh dia pergi restoran Jepun lah. Apa siapa tulis Fadlan Osman kata apa kat saya ni? Apa ni? Ijma'. Beliau kata, saya kata hanya Imam Nawawi saja. Ini pun masalah juga sebagian ustaz-ustaz ni. Dia kena faham fiqh. Saya kata ada ijma' dinamakan dengan ijma' seperti Imam Nawawi, ia tidak ijma'. Dikenali dalam fiqh sebagai ijma' An-Nawawi. Ijma' Nawawi, maksud apabila Imam Nawawi dakwa ijma', kata para ulama, kena tengok dulu, mungkin dia tidak ijma', mungkin dia jumhur. Itu maksud dia. Ngaji banyak sikit. Nak masuk parti mana pun boleh. Tengok cerdik. Okey tuan-tuan, tak ada soalan cukup lah.
kat nak bulan puasa. Last ni, sewaktu ingin mohon suatu hajat adalah dengan solat dan sabar. Jika hajat yang diinginkan adalah waktu duha, adakah boleh menunaikan solat hajat pada waktu itu? Tuan-tuan, Quran kata wasta'inu bis-sabri wa salah. Jadi minta tolongan Allah dengan sabar dan solat. Dia tak sebut solat apa. Solat apa pun, dalam solat apa pun boleh minta tolong pada Allah. Cumanya para ulama menyebut solat 2 rakaat minta dengan hajat tertentu itu disebut salatul hajah. Bila kita nak solat, At-Tirmizi sebut salatul hajah, bab salatul hajah, bab solat hajat. Jadi solat 2 rakaat minta Tuhan beri pertolongan. Boleh. Kita nak solat waktu duha, kita nak solat, selagi bukan waktu yang diharamkan, manusia boleh solat dan minta pada Allah. Dan last, tuan-tuan, ramai orang minta kepada Tuhan, kepada Allah, tapi sebahagian kita tak menemui jawapannya, kerana hakikatnya dia tidak benar-benar meminta. Itu saja. Tak ada orang yang benar-benar meminta, melainkan dia dapat. Sebahagian kita bila nak minta, kita terpaksa pergi cari doa hak orang ajak. Kita rasa Tuhan tu hanya ikut format yang tu, melainkan yang Tuhan ajar. Tuhan ajar dalam Quran dan Sunnah, itu cerita lain. Oh ni saya ada doa saya. Tak. Sebab itu kenapa Allah mengaitkan Ramadan puasa dengan doa? Kerana doa yang mustajab ialah ketika hati yang sangat dekat dengan Allah Jalla wa'ala. So maka tuan-tuan, nak mencari hati yang dekat, di jiwa yang dekat, itulah yang sukar. Sebab itu bila selepas salat, jiwa kita dekat. Selepas sedekah, jiwa kita dekat. Selepas kita buat kebaikan pada orang, jiwa kita dekat. Selepas masa kita puasa, jiwa kita dekat. Semasa kita sabar, jiwa kita dekat. Bila kita rasa jiwa dekat je, kita doa masa tu. Jangan tangguh, mungkin jiwa tu tak datang lagi. Kita tengok satu orang miskin, kita kesian, kita menangis. Kita keluar duit kita banyak, kita bagi ke dia. Kita kata, ya Allah, aku kesian kat dia, ya Allah, dan kau suruh aku simpati. Masa tu hati kita lunak, kita doa hajat kita. Pasal kerana bila jiwa dekat dengan Tuhan, kita akan menemuinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Tuhan sebut, wa alawistaqamu ala tariqati la asqainahu ma'an qadara. Jika mereka itu berterusan di atas jalan ini, nescaya Tuhan akan memberikan air yang, maksud ketenangan, air yang banyak, yakni rezeki yang banyak. Istaqamu. Ini saja benda yang paling susah saya nak buat. Tuan-tuan juga mungkin susah nak buat. Kunci satu dalam hidup, istiqamah. Macam-macam benda akan datang dalam hidup ni. Masalah isteri, masalah suami, masalah anak, masalah, tetapi kita dengan Tuhan sentiasa istiqamah. Segala pancaroba dunia kita lawan, kita tanganinya, tapi jiwa kita dengan Tuhan tidak pernah berbolak-balik. Pergantungan kita dengan Tuhan tak pernah berbolak-balik. Masalah mungkin berubah nama, dan masalah mungkin berubah wajah, masalah mungkin berubah warna, tapi jiwa kita dengan Tuhan tidak pernah berubah. Kita dengar masalah kita datang, sentiasa kita ingat ini tempat pergantungan kita. Istaqamu ala tariqah, terus di atas jalan ini. Tuhan janji apa? Kamu akan lihat kurniaan yang banyak. Sebab itu kita tak akan faham makna Quran tentang tawakal. Falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah orang mukmin tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah. Siapa yang tawakal? Tawakal bermaksud bergantung benar-benar pada Allah. Saya sebut senang, ada mikrofon lagi. Tapi untuk manusia benar-benar menjadikan dirinya tawakal sangat sukar. Sebab tu sebahagian manusia kita tengok biasa ya, tapi tawakal dia kuat dengan Allah. Sekali dia kata ya Rab, kita tengok doanya menjelma.
Kadang-kadang orang bagus dengan nampak kuat Islamnya, tapi jiwa dia keluh kesah. Saya jumpa, dan kita pun mungkin berjumpa, tengok dia tu Masya Allah dah, dari segi pakaian semua Masya Allah dah, tapi once dia kena masalah, kita tengok macam dia semut, termasuk Tuhan dia nak salahkan. Istaqamu ala tariqah, terus di atas jalan, sehingga kita menemui sembahlah Tuhan sehingga hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan sehingga datang kepadamu keyakinan. Maut, maksud sehingga datang maut. Sebab itu inilah perkara yang paling besar dalam hidup. Kunci pergi, orang tu pergi jumpa orang ni aku nak ajak satu doa. Semua orang tak payah beli buku doa, melainkan doa yang maksur daripada Quran dan Sunnah. Kita perlu ada jiwa ni, jiwa yang nak menadah doa. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.